Hari ini saya nak share satu topik pelik tapi benar yang berlaku di luar negara. Di dunia ini ada satu tempat bernama Longyearbyen di Norway. Pulau ini terletak jauh di utara dan sangat sejuk sehinggakan mayat yang dah lama dikebumikan berpuluh tahun tidak reput. Disebabkan cuaca ekstrim, mayat yang dikebumikan kat sana akan beku dan virus atau bakteria dalam badan pun tak mati. Pakar risaulah risiko penyakit lama hidup semula. Bayangkan, saintis pernah jumpa satu virus Spanish flu dari tahun 1918 daripada mayat yang lama kat sana. Jadi sejak tahun 1950-an, pihak berkuasa Longyearbyen buat satu keputusan pelik tapi tegas. Kalau anda meninggal dunia di bandar ini, jenazah anda wajib dikeluarkan dan dikebumikan di tempat lain. Jadi kalau ada yang meninggal di sini, jenazah akan diterbangkan ke tanah besar Norway untuk urusan pengebumian. Kena guna flight khas sebab tak ada sistem pengebumian yang aktif kat bandar tu. Macam bandar yang tak mengizinkan kematian. So itu saja ni saya share untuk hari ni. Jangan lupa kat AIA untuk medical card kita ada emergency evacuation. Walaupun anda meninggal di mana pun, kita boleh bawa balik ke Malaysia. Ataupun kalau sakit, kita boleh bawa balik ke Malaysia. Okay, so itu saja untuk hari ini. Ingat Nisa, ingat AIA Public Takaful. Assalamualaikum.